Ya, yang pasal kita dah masak. Yang tu aku nak hang bawa kat aku. Dia masih aktif dia. Ha? Dia dekat Maas lagi Ganu kita. Gano kita. Ganu kita. Gano kita. Maaf ke tak? Tak kenal, tak kenal. Si kenal. Tak kenal, ajar. Ajar si kenal. Ajar. Ini kita buat pansur lagi guys. Aku dah lama tak buat video YouTube ni. Ni kita pergi Candak Sontong buat video YouTube. Betul. Send ke Maas. Aku nak send kat Maas ni. Tu ikan tu sekali tu. Tapi besar. Macam mana tu? Okey tu. Okey ke api dah? Kena sorang lagi. Belum steady. Boleh steady kah? Steady lagi. Belum steady. Api. Kayu pun sempang siu. Toh sekali Oi, ni. oi. Macam mana aku letak kayu? Tak kayu. Hang rasa lembang kau. Aku tak pernah masak lemang. Pernah masak lemang tak jadi. Aku kalau suruh masak ni memang out dah sebab Ini tu habis. Mantap guys. Set masa. Ni ada lagi. dah cucuk dah. Berapa orang lagi mau lah bawa palang. Ulang alik. Siap buat kursi lah. Oh, thank you. Hari ni kita santai-santai. Nanti buat plan beli bata. Butter. Bata atap pintu. Tunggu aku menyamar sebagai CEO loh. Tu banyak tu. Barang dekat tu. Sebelah tu. Bangunan sebelah tu. Kan banyak yang tak pakai. Boleh tu. Barang bangunan kau tu Rizal ambil lah. Aku blur juga sekarang. Lagi kena orang lagi. Tak mau main lah bang. Ya, Abang Sigan. Lupalah tadi nak ambil video resepi dia. Nak antar dengan Maas kan ni? Okey, ni kita buat ikan terubuk ah. Ikan ni kat Sarawak je. Ada. Ikan terubuk bakar. Ada 2 telur tadi. Kan? Ikan terubuk bakar kan? Tunggu pak. Boleh lah bakar ni. Ni bukan terubuk masin lah. Ni ikan terubuk yang belum masin. Bulan puasa banyak orang jual ni. Kita buat bakar-bakar tu. Tu 2 ekor dah bakar. Terubuk asin. Bukan terubuk asin. Terubuk bakar. Oh ya. Seko apa kau beli? RM5. RM5. Seko RM5 guys. RM5 guys. RM5 seko. Dah stok dah banyak tadi. Banyak dia. Ada banyak sangat. Dia murah. Kita takut. Biasa pun. Tapi saya tengok dah biasa bawa kita berbelas. Oh, biasa seko RM12. Kilo. Oh, kilo. Ini yang kecil kan ni. Yang kecil. Tak apa. Dia cakap tadi banyak sangat ikan tu bawa takut tak habis. Dia jual murah. Dia jual murah lah. Okey, kita bakar guys. Nanti kita tengok hasil dia. Ni mantap ni. Ayam pansur, ikan terubuk bakar. Okey, kita bakar. Agak-agak berapa minit ni nak bakar ni? Macam Setengah jam? 1 jam. Lamanya? 1 jam kan. Dia yang ini Yang ni kita boleh dengar dia punya bubble. masak tu. Oh. Dia bukan ikut masa lah. Kan. Yang hari tu je salahkan je. Kalau ayam tak lama ni. Oh, dia macam ayam mendidih lah? Ya. Oh, tunggu macam ayam mendidih Masuk lah. daging. Pansur daging? Kalau ayam kalau ayam kan. Apa? Pansur daging? Dia makanan ni semua makanan boleh masak dalam buluh. Betul. Tapi Nasi pun boleh masak dalam bubur. Untuk bagi orang Iban, orang Budayu, dia ni tradisional lah. Wajib ada. Tapi bulu sini besar lah. Besar tu. Kan dunia rongga dalam tu Betul, besar. besar. Boleh buat lemang kan. Kalau lemang tu kan senang 2 kilo tu. Pansur ikan pun. Besar. Ni besar ni nak jual berapa ni kalau lemang ni besar gila. Ni yang dulu. Tengok. Tu tengok tu. Dan ini Giri. Tengok bulu tu tengok. Tengok bulu. Tu bulu tu kecil tu ada lagi Jangan besar. pegang. ada yang tebal lagi Ni, dari Ni Ada yang bulu tebal. ni. Nampak bulu dia Yang hari yang besar. lepas tu. Dia kecil dah. Dah kecut dah ni. Ni dah kecut ni itu hari lah ambil itu hari. Tapi tengoklah luar dalam dia. Tapi dia boleh buat bulu lemang lah. Kita makan Yang sa- Besar. Pansong tu. Besar gila tu. Ini buat meriam boleh. Meriam buat meriam bagus. Mudah lepas. Dia kena tua lah. Dia banyak jenis bulu. Ini khas untuk Masak. masak. Sebab dia Kita panggil bulu apa nama? Dia bulu telur bukan. ada nama dia. Kan mesti ada nama dia kan.
Sebab dia banyak jenis, ada yang Di bulan 5 Tapi kalau bahasa kita, kalau time kita nak pakai untuk buat lemang tu, kita panggil buruk kapung. bulu kapung. Buruk kapung. Mana ada botol untuk kita ambil Betul air. lah, ambil air apa semua kan. Periuk. Ada kecil. Agak-agak berapa batang kamu boleh isi air dan kamu boleh bawa balik ke rumah. Kamu isi dah air tu dalam. Tapi rumah dia kecil, Beb. Rumah dia kecil kan? Rumah dia kecil. Tu cakap. Ruang dia tu besar. Rumah besar ni. Ruang dia baru tebal. Ni kita guna daun apa ni tadi? Apa nama daun ni? Ini daun buan. Kalau bahasa kita lah. Daun buan. Tapi kalau kamu dari kota tinggi nak pergi dekat Pengerang, Ada. jalan lama tu dia orang tanam ni. Ni bukan buat daun tempe, bukan tak? Banyak guna. Banyak guna kan? Kamu nak Dia buat macam lagi. So daun tempe pun pakai daun ni kan? Ini bungkusan nasi. Kan? Daun untuk buat Sebab kita biasa tapai. pakai daun pisang buat bakar-bakar kan. Sini kurang sikit pisang tau. Hujan pula guys. Ini hujan. Bakar panas-panas. Ni tukang kipas Rizal. Dia betul-betul mesti kipas. Ui, besar. Okey ke? Apalah yang guna sound Shopee. Kamera. Esok I nak gambar. Dah rakam dah. Hujan makin lebat guys. Apa cerita? Hujan makin lebat. Aduh, bang tak masak lagi ni. Ini. Ambil lah bangku. Nak bilang awal hari ni. Macam masak lagi. Alright. Nampaknya. Meleleh air dah keluar. Kita ayam pansung. Ikan kita sudah masak. Kita tunggu ayam. Ayam lambat sikit masak. Ayam pansung. Ya, ikan terubuk sudah masak guys. Aku dah lapar dah. Ambil nasi tu, ada nasi. Ambil lah. Pergi makan. Dah boleh makan. Ini boleh Pecah-pecah dia nak apa? Menyelerakan guys. Bagi Haji ya. Ya, ayam pansung kita dah masak. Yang kau aku nak hang aku. Ini ayam pansung. Ada bidayu. Ni boleh atas. Kau nak bidayu ah? Bidaya. Aku campur lah. Atas tu. Letak ni. Tak tolong. Belum penuh gitu. Dia lagi apa boleh letak dalam tu? Petai kau boleh letak semua. Sebab tadi bila kita masak tak pusing tau. Ya. Tapi kuat. Tapi kuat tak pusing. Kuat sangat. Jadi dia masak sebelah aja. Sebelah ni tak rasa kan. Sama dua ni kita Tu je dia panas. Dah. Nak bro mantap. Perlu padat. mana ni. Padat sangat tu. Air tak masuk bawah. Aku dah bersila nak makan ni. Makan je lah weh. Tu dia makan. Sedap kah? Ya. Sedap. Nyaman. Nyaman. Memang teh. 6 skoro. Yang skoro. Teh. Sampai pedih mata. Asap masuk. Nangis ni. Nangis sebab sedap sangat. Yang koro. 6 skoro. Ini tak sempat nak duduk lah makan. Ya kita buffet. Hujan dah berhenti dah mak. Aku dah baju aku dah basah ni. Panas dah.